bila meniaga ni, bila dia dah merasai nikmat Nikmat. berkongsi rezeki tu, dia akan terus berkongsi. Hmm. Saya tengok kawan saya yang meniaga ni, dia dah rasa nikmat, lagi banyak dia memberi, lagi banyak projek dia masuk, lagi banyak dia memberi, lagi banyak dia bersedekah, lagi banyak dia berkongsi pada masyarakat, lagi banyak rezeki dia masuk. Dia tak rasa sebenarnya nikmat yang datang kepada dia tu dalam bentuk berbeza. Dia rasa dia bagi RM10, dia akan dapat RM20. Tapi gaji dia naik RM5. Dia rasa sebulan, dia bagi RM10 ni sebulan contoh. Tapi sebulan naik gaji RM5. Dia rasa macam tak terasa. Tapi dia terlupa. Mungkin Allah Ta'ala gantikan dia dengan kesihatan yang baik untuk dan keluarga. Jadi dah selamatlah duit nak pergi ke klinik, duit nak pergi hospital. Kemudian Allah selamatkan dia dalam perjalanan nak pergi kerja dia dan seksi keluarga. Selamatlah duit nak pergi repair kereta, repair motor yang rosak. Kadang Allah dia terlupa. Kita jangan pandang nikmat yang kita terima atas setiap sumbangan kita tu dalam bentuk wang ringgit semata-mata. Kadang-kadang Allah gantikan dia dengan banyak perkara yang berbeza. Tak mungkin keselamatan kepada kita, keselamatan kepada ahli keluarga, kepada anak isteri kita, mak kita. Itu yang saya selalu tekankan. Jangan kita ingat kita menyumbang untuk diri kita. Kita menyumbang ni sebenarnya adalah untuk menyelamatkan ahli keluarga dan orang yang kita sayang.